Dunia sekarang ni kan berubah dengan sangat pantas. Jadi, macam mana Malaysia nak pastikan yang kita sentiasa selamat dan bersedia? Inilah yang kita nak kupas hari ini. Kita akan teliti kajian separuh penggal kertas putih pertahanan yang baru dikeluarkan untuk faham apa sebenarnya rancangan negara kita untuk masa hadapan. Okey, jom kita mulakan. Untuk faham kenapa kajian ni penting sangat, kita kena rewind sikit. Ingat tak kertas putih pertahanan yang asal tu keluar tahun 2019? Lepas tu, macam-macam benda besar jadi. Tahun 2020, tiba-tiba pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Setahun kemudian, Pakatan Keselamatan AUKUS pula muncul, terus mengubah dinamik kuasa kat rantau kita. Lepas tu, tahun 2022, perang di Ukraine meletus, habis huru-hara rantaian bekalan global. Jadi, semua peristiwa besar inilah yang menjadi punca kenapa kita perlukan pelan pertahanan yang dah dikemas kini, yang relevan dengan dunia sekarang. Ini membawa kita kepada persoalan yang paling utama. Dalam dunia yang makin rumit dan berbahaya ni, apa sebenarnya pelan Malaysia untuk mempertahankan kepentingan negara? Jawapannya ada dalam pelan tindakan rasmi ni. Dan kita akan lihat satu persatu. Okey, pertama sekali, sebelum kita tengok penyelesaiannya, kita kena faham dulu apa cabaran yang kita hadapi. Kajian ini senaraikan dengan jelas apa dia ancaman-ancaman yang Malaysia tengah berdepan sekarang. Yang menariknya, ancaman sekarang ni boleh kita bahagikan kepada dua jenis. Satu, ancaman tradisional yang kita dah biasa dengar, macam konflik bersenjata dan pertikaian di Laut Cina Selatan. Tapi, pada masa yang sama muncul pula ancaman bukan tradisional yang makin menjadi-jadi. Kita bercakap pasal perang cyber, perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan juga pandemik. Jadi, Malaysia kena bersedia untuk hadapi kedua-dua jenis ancaman ni serentak. Jom kita tengok lebih dekat apa yang jadi kat perairan kita. Laporan ni ada sebut pasal taktik zon kelabu. Apa benda tu? Senang cerita, ia bukan perang secara terbuka, tapi lebih kepada provokasi berterusan yang direka untuk mencabar kedaulatan kita tanpa melepaskan satu das tembakan pun. Contohnya, penggunaan kapal pengawal pantai dan milisya maritim untuk membuat tuntutan, tindakan provokatif macam melanggar kapal atau guna meriam air dan sengaja menghalang tugas penguatkuasaan maritim kita. Memang satu cabaran yang sangat rumit. Dan ancaman tu bukan setakat di laut je tau. Ancaman di alam cyber lagi membimbangkan. Sepanjang tahun 2023 saja, ada 26.85 juta kes serangan cyber dilaporkan di Malaysia. Bayangkan, angka ni bukan main-main. Ia tunjuk betapa terdedahnya infrastruktur penting negara, data peribadi kita semua dan ekonomi digital kita. Jadi keselamatan cyber ni dah jadi macam barisan pertahanan paling hadapan sekarang ni. Okey, kita dah faham masalah dan ancaman yang ada. Jadi, apa penyelesaiannya? Apa tindak balas Malaysia? Di sinilah masuknya idea untuk membina Angkatan Masa Hadapan. Satu angkatan tentera yang moden dan diperkasakan, khas untuk menghadapi cabaran-cabaran alaf baru ni. Dan yang bagusnya, ini bukan sekadar cakap-cakap kosong atau perancangan atas kertas. Kemajuan sebenar sedang berlaku. Kita tengok, kapal tempur pesisir atau LCS KD Maharaja Lela dijangka akan mula diterima pada Ogos 2026. Lepas tu, kapal misi pesisir Batch 2 pula akan menyusul dari tahun 2027. Untuk aset udara pula, kita akan dapat pesawat tempur ringan FA-50 mulai 2026 dan drone pengawasan canggih ANKA-S akan mula beroperasi tahun depan. Ini semua adalah aset sebenar yang akan memperkuatkan kita. Jadi, apa fokus utama Angkatan Masa Hadapan ni? Ada 4 perkara penting yang ditekankan. Pertama, wujudkan sistem pertahanan udara bersepadu, macam satu payung gergasi untuk melindungi ruang udara kita. Kedua, dapatkan sistem persenjataan jarak jauh. Penting ni. Ketiga, perkukuhkan risikan kita, supaya kita sentiasa tahu apa yang berlaku di sekeliling. Dan yang keempat, yang sangat kritikal sekarang, tingkatkan keupayaan peperangan cyber dan elektronik kita. Nampak kan? Setiap satu keutamaan ni memang jawapan terus kepada ancaman yang kita dah bincangkan tadi. Okey, rancangan dah nampak mantap. Tapi semua ni perlukan perbelanjaan yang besar, betul tak? Nah, bahagian seterusnya ni kita akan tengok komitmen kerajaan dari segi kewangan. Sebab tanpa sokongan bajet, rancangan akan tinggal rancangan sahaja. Dan petikan daripada Perdana Menteri ini memang merumuskan segalanya. Buat pertama kali dalam 10 tahun, bajet pertahanan negara dah melepasi 20 bilion. Ini bukan nombor biasa-biasa tau. Ini satu isyarat yang sangat jelas daripada kerajaan yang menunjukkan pertahanan negara sekarang ni memang jadi keutamaan yang tinggi. Komitmen kewangan ni pula bukan untuk setahun dua sahaja. Kita boleh lihat unjuran ni. Bajet pertahanan dijangka akan terus meningkat secara berperingkat dari 22.7 bilion pada tahun 2026 sehinggalah ke 36.2 bilion menjelang 2030. Matlamat utamanya untuk mencapai sasaran 1.5% daripada keluaran dalam negeri kasar atau KDNK.
Itu dikira macam satu penanda arah antarabangsa untuk negara yang serius tentang pertahanan. Okey, kita dah cakap pasal tentera, pasal aset, pasal bajet. Tapi jangan fikir semua ni kerja kerajaan dan angkatan tentera sahaja. Sebenarnya, ia melibatkan kita semua, awak dan saya. Jom kita lihat macam mana pertahanan negara ni sebenarnya tanggungjawab kita bersama. Jadi, ada satu konsep penting yang kita kena faham, iaitu pertahanan komprehensif. Dengar nama macam gempak kan? Tapi relax, ini bukan bermakna kita semua kena angkat senjata, bukan macam tu. Maksudnya ialah pertahanan negara ni kerja semua orang. Pendekatan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat. Ia tentang ketahanan nasional, perpaduan dan kerjasama antara semua pihak, kerajaan maupun swasta untuk pastikan Malaysia sentiasa selamat dan berdaulat. Jadi, macam mana kita sebagai rakyat biasa boleh terlibat? Laporan ini bagi beberapa contoh yang praktikal. Antaranya, pengenalan semula Program Latihan Khidmat Negara atau PLKN 3.0. Pasukan sukarela kita pula akan diperkasakan dengan kepakaran dari orang awam yang mahir. Akan ada juga program-program komuniti untuk menyemarakkan semangat patriotik dan yang paling penting kita sama-sama menyokong para veteran tentera kita. Inilah antara cara-cara semangat pertahanan bersama ni akan direalisasikan. Dan kalau nak simpulkan semua ni, cukuplah dengan satu tanda pagar rasmi ini. #Pertahanan Negara Tanggungjawab Bersama. Ringkas tapi padat. Ia satu peringatan untuk kita semua. Yang keselamatan negara ni betul-betul bermula dari kita. Setiap seorang daripada kita. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Dengan segala ancaman baru, dunia yang tidak menentu dan pelan pertahanan yang telah diperbaharui ini, adakah semua ni akan cukup? Cukupkah persediaan kita untuk memastikan Malaysia terus selamat, berdaulat dan makmur untuk dekad-dekad yang akan datang? Hanya masa yang akan menentukannya. Subscribe now.